Satria saja. Pergi dan kembali, langit terbelah. Selamat kembali ke Layan Layar di mana kita mengupas filem-filem terbaru. Disclaimer. Minggu lepas aku dah jemput ke special screening Agent Ali oleh Media Prima. Terima kasih Media Prima. But don't worry, diorang tak ada apa-apa pengaruh pun dekat konten review ni. Dengan itu, jom bertindak. Pengenalan pertama aku dekat watak Agent Ali ni adalah dekat dia punya first Agent Ali the movie. Dan sampailah ke aku tengok filem kedua ni, aku tak pernah tengok satu episod pun Agent Ali the series. Korang pun tahu kan betapa lama mana dah sejak filem pertama tu keluar. Sebelum COVID weh. So aku dah lupa dah apa nama agent ni, siapa villain dia, apa nama lagu viral Mamak Maju tu semua. So lepas aku buat research, refresh balik, baru aku boleh tengok filem Agent Ali nombor 2 tu. So terimalah review ni daripada seorang yang sangat fresh dalam universe Agent Ali. Cerita Agent Ali the movie tu bersambung terus daripada ending musim ketiga Agent Ali the series, di mana Alicia sekarang adalah pengguna terbaru Iris dan juga Agent Ali diserap masuk dalam projek secret Agent Dayang dan Agent Guns, iaitu projek Satria. Kalau Iris ni ibarat macam iPhone 13, Satria ni iPhone 16 Pro Max dengan AI, Ali Intelligence. Trademark by Layan Layar. Boleh tak? Dengan suit Satria yang powered by Ali Intelligence ni, patutnya Ali dan Mata dah tak ada hal dah nak deal dengan musuh-musuh diorang. Tapi musuh dalam filem ni bukan kaleng-kaleng. Untuk orang yang freshy dalam dunia Agent Ali, aku ada banyak juga nak sembang pasal filem ni. So aku akan pecahkan dalam part 1 dan part 2. Dan jangan risau, part 2 takkan keluar tahun depan. Korang boleh scroll je kalau korang terus nak pergi dekat a certain topic. Lari ku lari walau arahku tak pasti. Kualiti animasi, nak dipendekkan cerita, huge improvement dari filem yang pertama. Tapi kalau korang follow musim 1 sampai musim 3, dah nampak dah that jump in animation quality. Tapi kalau nak dipanjangkan cerita, peningkatan improvement yang paling ketara adalah dekat lighting, dekat facial animations dan juga dekat environment. Penegasan dekat detail-detail facial animation macam kerutan dahi, pergerakan kening dan juga pergerakan mulut yang lebih accurate dengan apa yang diucap, together dengan body language yang lebih natural, membolehkan watak-watak kita deliver emotions dan message yang lebih clear, yang lebih efektif. Selain itu juga yang obvious bagi aku adalah improvement dalam effect lighting dan juga texture. Biarpun sembang pasal effect lighting dekat rambut ke, tak pun dekat kulit Agent Ali ataupun dekat suit Satria, cara cahaya diffuse dan reflect dekat semua permukaan ni yang sudah detail ni menjadikan all this animation jadi lagi true to life. Berbalik dekat filem yang pertama, antara komen negatif aku pasal filem tu adalah persekitaran dia. Rasa lifeless, terlalu clean. Dan dalam filem ni masih ada juga beberapa babak yang persekitaran dia terlalu clean, yang tak natural, tapi ada improvement. Time dekat special screening tu kan, sebelum diorang play filem ni, aku bertuah untuk dapat dengar ucapan daripada pengarah filem ni, iaitu Abang Usama. Dan dalam ucapan dia tu, dia ada sebut yang antara benda yang paling susah nak animate adalah air. Dan dalam filem ni boleh nampaklah struggle tu. Kadang-kadang air nampak macam air, kadang-kadang air nampak macam tanah runtuh pun ada. Tapi still respectable effort. Adakah kualiti animasi filem Agent Ali the Movie 2 ni setanding dengan kualiti animasi filem barat macam Pixar, Disney semua? Of course not. Jauh lagi. Filem animasi barat yang 20 years ago macam Toy Story masih jauh ke depan berbanding dengan kita. Apatah lagi level diorang sekarang. Nak cakap the best in the East, di negara Timur, compare dengan Jepun, China semua, kau lupa ya, Neja tu wujud. Perbandingan yang lebih adil adalah dengan negara jiran kita, iaitu Indonesia, yang recently keluarkan satu filem animasi yang bertajuk Jumbo, yang bagi aku sangat well animated. Aku takkan cakap aku prefer yang mana, Jumbo ke Agent Ali the Movie 2, sebab aku bukan tengah review filem Jumbo, dan juga aku tak nak kena cancel. Kalau kita reframe balik soalan kita ke adakah ini kualiti animasi terbaik berbanding dengan filem-filem animasi lokal yang keluar sebelum ni, then most probably, yeah, for sure, this is the best so far.
Tapi ada satu aspek filem ni yang aku berani cakap adalah level international. The action. Dari awal sampai ke ending filem ni, dia banyak belanja kita babak aksi yang rancak. Dan semakin filem ni progress, babak aksi jadi lagi kreatif. Dan taruhannya jadi lagi tinggi. Sekurang-kurangnya lah, ada 4 babak aksi. Each of them ada persekitaran dan setting yang berbeza, musuh yang berbeza, koreografi aksi yang berbeza, dan setiap babak aksi juga ada a different twist, ada surprise-nya yang tersendiri. Kau ingat tak dekat filem Iron Man, di mana kadang-kadang kita akan shift ke POV Tony Stark dalam helmet dia tengah sembang dengan dia punya AI tu kan. Dekat sini pun ada something yang hampir sama. Shift antara POV luar suit dan ke dalam suit ni adalah a nice addition. Walaupun agak overused, tapi it makes long fighting scenes rasa tak boring. Tambahan pula dengan kebolehan suit Satria yang sangat pelbagai dan koreografi aksi yang highlight semua kepelbagaian kebolehan suit Satria ni. Honestly, kalau aku nak rate filem ni just based on the action, aku akan bagi 9/10. Yang kurang goodnya adalah betapa mudahnya Ali control suit Satria ni. Penjelasan filem ni adalah sebab Ali serasi dengan suit ni dan Ali ada AI untuk tolong dia. Kendrick, cukup ke explanation ni? It's not enough. Pasal AI tu pula kan, tak banyak babak yang tunjuk Ali dan AI ni berkomunikasi. Tak ada pun Ali macam AI, tolong cari aku musuh. AI, tolong cari aku senjata. Tak pun mungkin AI tu yang cakap, Ali, penggunaan senjata ni adalah terbaik untuk musuh ni. Tak ada semua tu. So, bila ada babak yang Satria keluarkan senjata yang sangat cool, tak ada impact mana. Also kan, aku rasa Agent Hayang dan Agent Ernst sangat tak beretika. Sebab diorang suruh si budak kecil ni, Agent Ali ni, jadi bahan kaji diorang untuk test suit Satria ni. What's going on? Kamu yakin? Kalau jadi apa-apa, kamu sanggup tanggung? Lari ku lari, walau aku tak pasti. Plot filem ni straightforward je dan tone filem ni ada combination serious dan dark dan juga fun and happy. Dan fun and happy ni lebih kepada part geng-geng Agent Ali dan part serious and dark ni adalah lebih kepada Agent Rizwan, which balances the tone of the film. Part yang sedih pun ada, tapi bagi aku sedih dekat filem pertama tu lagi berkesan. Sedih dekat filem kedua ni aku rasa lebih sebab pilihan lagu dia. Babak tu tak sedih mana pun. Terkejut tu iyalah, cuma tak sedih mana pun. Tapi tu mungkin sebab aku tak tengok series dia. Kalau kau follow series dia, mungkin kau akan lagi impacted daripada babak sedih tu. Dan part akhir filem ni guys, no spoilers, one word, berani. Walaupun ending dia tu memang confirm open up ke sambungan di musim keempat atau di filem yang ketiga, but aku okay je. Sebab story filem ni ada penutupan yang sempurna, yang cukup. Selain tu adalah komedi. Komedi filem ni bagi aku lagi land berbanding dengan komedi dalam filem yang pertama. Tak kisahlah mamak maju tu viral ke apa, 20 juta views ke apa, aku trauma. Sepanjang babak menari tu aku macam, benda ni. Timing komedi filem ni much better. Dan walaupun agak banyak lawak yang lebih kepada gamers punya jokes, so aku faham je, so aku enjoy. Tak tahulah orang lain yang lebih tua akan faham ke tak. Benda last aku nak sembang dengan korang adalah the auditory component of this film. Dari Agent Ali The Movie 1 ke The Movie 2, part audio memang maintain best. Dari sound effects yang menarik, tepat dan jelas ke soundtrack yang menaikkan impact-impact semua babak. Honestly, everything is done well. Dengan lagu Hanya Kamu yang entah macam manalah diorang convince Dato' M. Nasir untuk nyanyi lagu techno elektronik ni. Dan juga ke lagu Penjuara yang dinyanyikan oleh Hail Husni. Everything is fire, man. Fire! Mixing suara, audio untuk speech dan juga voice acting bagi aku lebih baik dalam filem ni berbanding dengan yang pertama. Untuk telinga aku ni lah. Agent Ali The Movie 2 is a huge step up berbanding dengan filem yang pertama, dengan aksi-aksi yang sangat gempak dan a good balance between dark and happy, serious and sad. Dan walaupun agak lacking dalam part emosi tu, tak sampai sangat, tapi senang nak overlook semua tu bila kau tengah experience betapa seronoknya filem ni. Rating layan layar untuk Agent Ali The Movie 2 adalah A-. Apa kau tunggu lagi? Pergi tengok sekarang.